Rumah double story yang ada tanah tepi, korang boleh consider rumah ni. Jom kita review. Lokasi rumah ni terletak di Fasa 2 Puncak Alam. Okey, dia berdekatan dengan sekolah. Ada sekolah agama, sekolah tadika dan sekolah kebangsaan. SK Puncak Alam 2. SK Puncak Alam 2 dekat belakang tu. Korang tengok tu, budak jalan kaki je tu. Jalan kaki, tu tadika, and then sekolah agama sana, sekolah kebangsaan belah sana. Tu next pun ada tadika tu yang color warna-warni tu. Banyak sekolah tadika kat sini. Jom kita tengok bahagian dalam. Dengan keluasan tanah 2155 kaki persegi, ada 4 bilik dan 3 tandas. Okey, tanah dia agak unik sikit. Bahagian depan ni bukaan dia 25 kaki dan memanjang 70. Tapi dekat bahagian belakang, jom kita tengok bahagian belakang. Bahagian sini dia punya bukaan adalah 34 kaki. Dia melebar sikit. Bahagian depan 25, belakang 34. Let's say kalau korang nak extend rumah, tak ada masalah. Dia individual title lah. Korang boleh tengok tu tadika belakang ni. Buat sebesar-besar alam ni, 2 tingkat. Jom kita masuk dalam. Mana suka makan nasi kerabu kan? Ni lah bunga dia. Bunga telang. Dia bagi sekali tau. Owner bagi. Jom, sebelum kita masuk iklan sekejap. Iklan ada 2 akses. Jadi pintu sliding door. Korang nak masuk barang ikut sini, boleh buka besar. Dan ini main door dia lah. Bahagian dalam, rumah lama, masih menggunakan tiles broken marble macam ni. Living area, just nice. Tak besar, tak kecil. Sesuai lah kalau korang baru nak mulakan, nak beli rumah pertama, sesuai. Bawahnya ada 1 bilik, lepas single bed. Dan ini dia punya kitchen, minimalist style. Ada 1 toilet sini. Tak cukup besar. Kalau bini komplain tak cukup besar, abang cari duit lebih, korang extend lah sana. Jom kita tengok atas. Bahagian atas ada living area. Bolehlah kalau nak lepak-lepak sikit kan, taruh TV dia kat sini, kursi kat bahagian sana. Tandas dia kat bahagian luar, tandas 1 kat bahagian luar ni untuk 2 bilik ni sharing. Bilik dia lepas lah katil double decker. Double decker kalau nak buat 2 orang anak kan. Kalau masuk queen size tu agak sempit sikit. Okey, dan ini bilik master. Bilik master ni lepas lah katil queen size. Cuma dia punya lantai, terus terang kita cakap, dah kena buat balik lah. Dia dah ada yang menggelembung-gelembung. Ni abang buat eksperimen sikit. Dia bunyi tu. Dan ini toilet dia. Owner dah buat proofing. Dia punya piping pun dah taruh kat luar. Okey, sekiranya korang berminat dengan rumah ni, boleh kontak abang. Link dekat bio atau korang drop sahaja komen. See you, bye bye, ciao ciao.